Selamat datang penggemar muda ke sesi penerangan kita hari ini. Sedia tak untuk satu misi saintifik yang sungguh mendebarkan? Hari ini kita nak bongkar rahsia tersembunyi tentang bunyi. Khas untuk awak semua, terutamanya pelajar tahun 4 yang memang suka sangat dengan penerokaan sains. Ataupun sesiapa saja yang ada sifat ingin tahu. Garanti korang akan teruja dengan apa yang kita nak belajar sekejap lagi. Okey, jom kita fikirkan benda ni sama-sama. Bunyi ni kan, sebenarnya langsung tak nampak dengan mata kasar kita. Tapi ia sentiasa ada di sekeliling kita sepanjang masa. Cuba bayangkan, daripada bunyi hon kereta kat jalan raya yang bising tu, sampailah ke bunyi miau kucing awak yang tengah lapar. Persoalannya sekarang, macam mana agaknya benda yang kita tak boleh nampak ni boleh bergerak merentasi udara dan masuk tepat ke dalam telinga kita? Pelik kan? Untuk pusat pemeriksaan pertama misi kita akan bongkar nombor 1, rahsia getaran. Jom kita cari tahu dari mana sebenarnya datangnya semua bunyi kat dunia ni. Okey, saya nak awak cuba benda ni sekarang juga kat mana pun awak berada. Letakkan jari kat kerongkong dan sebut nama awak kuat-kuat. Rasa tak? Awak mesti akan rasa satu getaran, macam ada benda bergegar sikit kat tekak tu kan? Dan getaran itulah rahsia paling besar atau bahan magic untuk cipta semua bunyi kat muka bumi ni. Pendek kata, kalau tak ada getaran, maka tak adalah bunyi. Konsep ni sama juga untuk alat muzik. Tak kisahlah awak meniup seruling untuk getakan udara kat dalam dia ke, atau menggesek tali selo, memetik gitar, atau menepuk simbal kuat-kuat. Awak sebenarnya tengah buat benda yang sama, iaitu mencipta getaran fizikal. Getaran-getaran inilah yang akhirnya bertukar jadi alunan muzik yang sedap didengar tu. Jadi, benda paling penting awak kena ingat ialah getaran ni tak duduk diam kat satu tempat je. Ia sebenarnya boleh bergerak. Awak boleh uji benda ni sendiri dengan kawan-kawan. Cuba bina satu telefon pengembara yang ringkas sangat. Ambil 2 cawan kertas, sambungkan dengan seutas tali yang panjang dan tarik tali itu sampai betul-betul tegang. Bila awak bercakap dalam satu cawan, getaran suara awak tu akan bergerak melalui tali tadi terus ke telinga kawan awak. Menakjubkan kan macam mana bunyi boleh berjalan? Okey, kita teruskan ke bahagian 2. Bergerak ke semua arah. Sekarang kita dah tahu bunyi itu datang dari getaran, mari kita tengok pula macam mana ia bergerak merentasi kawasan yang sangat luas. Cuba bayangkan loceng sekolah. Bila tiba je waktu rehat dan loceng berbunyi, bunyi itu tak bergerak lurus ke depan macam pancaran lampu suluh tau. Sebaliknya, ia memancar ke setiap arah. Macam ni, bayangkan awak campak sebiji batu ke dalam kolam yang tenang. Awak akan nampak riak air mengembang jadi bulatan kan? Macam itulah bunyi bergerak. Sebab itulah, kedudukan awak kat mana-mana pun tak jadi masalah. Sama ada awak berdiri dekat sangat dengan loceng yang tengah berbunyi tu, ataupun tengah syok main jauh kat ujung padang sekolah, gelombang bunyi itu akan tetap mengembang macam satu bulatan gergasi. Alam semula jadi dah reka benda ni supaya bunyi itu sampai kat semua orang serentak, jadi tak ada siapa yang akan terlepas waktu rehat. Misi kita diteruskan ke bahagian 3, bunyi melantun dan gema. Pernah terfikir tak, apa jadi kalau gelombang bunyi yang tengah seronok bergerak ni tiba-tiba bertembung dengan dinding yang keras? Jawapannya, ia akan melantun balik kat kita sebagai gema. Gema ni satu fenomena sains yang memang gempak, di mana bunyi langgar satu permukaan kosong yang keras, lepas tu dia buat U-turn dan kembali tepat ke tempat asalnya. Bayangkan, awak baling sebiji bola getah kuat-kuat ke dinding, lepas tu bola tu melantun laju balik ke awak. Macam itulah gelombang bunyi bertindak. Pernah tak awak masuk rumah baru yang belum ada barang, lepas tu awak jerit, "Hello!" kuat-kuat? Ataupun masa pergi rombongan sekolah kat dalam gua gergasi yang gelap, awak mesti akan dengar suara awak diulang-ulang kan? Ini berlaku sebab gelombang bunyi dari suara awak tu pergi langgar dinding keras tu dan terus meluncur balik masuk ke telinga awak. Sekarang kita dah sampai ke checkpoint terakhir, bahagian 4, kuasa hebat bunyi haiwan. Jom kita tengok macam mana haiwan gunakan pantulan bunyi ni sebagai satu kuasa superpower dorang. Telinga kita sebagai manusia ni sebenarnya ada hadnya. Kita tak boleh dengar semua benda. Tapi, ada bunyi bernada sangat tinggi yang kita panggil ultrasonik. Telinga kita memang tak akan dapat tangkap bunyi ni langsung, tapi ada sesetengah haiwan yang guna bunyi ni sebagai senjata rahsia dorang. Bunyi ultrasonik ni bertindak sebiji macam redar bawah air atau redar waktu malam. Sebagai contoh, cuba tengok kelawar ni. Kelawar kan cari makan waktu malam yang gelap gelita. Cara dia keluarkan bunyi ultrasonik yang tajam. Bila bunyi itu terkena je pada serangga yang tengah terbang, ia akan memantul semula. Gema yang patah balik itulah yang beritahu kelawar tu kat mana tepatnya makan malam dia bersembunyi. Dia boleh tangkap mangsa tanpa perlu tengok pun. Hebat kan?
Dan bukan kelawar aja tahu yang guna teknik ni. Kat dasar lautan sana, ikan lumba-lumba dan paus pun guna pantulan bunyi yang sama untuk cari jalan dalam air yang gelap. Malah, kita manusia pun dah tiru sains alam sebelum jadi ni. Kapal dan kapal selam guna satu teknologi bernama sonar untuk elak halangan atau cari objek bawah laut. Kat hospital pula, doktor guna gema ultra bunyi atau ultrasound untuk periksa keadaan bayi dalam perut ibu dengan sangat selamat. Jadi, pengembara muda sekalian, sebelum kita tamatkan sesi penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan awak dengan satu persoalan yang menarik. Kalaulah awak dianugerahkan dengan kuasa adiwira pendengaran ultrasonik macam kelawar, agaknya misteri apa yang tak nampak kat kawasan kejiranan awak yang awak teringin nak dengar? Fikir-fikirkanlah. Teruslah meneroka, sentiasa jadi seorang yang ingin tahu dan kita jumpa lagi dalam penerokaan sains yang seterusnya.